Call time pukul 8, pukul 9 belum tentu shoot. Jadi saya pun ambil air semayang duha. Rupa-rupanya dilihat oleh pelakon ni. Dia tengok saya, dia main salam. Ustaz semayang apa? Saya kata semayang duha. Semayang duha tu apa? Jadi tuan-tuan, syutingnya dalam sebulan. Saya cakap tentang kelebihan semayang, jangan tinggal semayang, kita kena semayang, kita jaga semayang, Allah bagi ni, Allah mudahkan ni. Lama-lama tuan-tuan, 2-3 hari lepas tu dia pula tanya saya, hari ni Ustaz tak buat duha lah, dia tanya saya pula. Saya tengok tuan-tuan, dia mula pakai kepiah, dia mula ada tasbih, dia semayang. Dia pula tak tinggal duha, yang saya pula duk berlakon, dia pula duk Allah. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Dia kata, Ustaz terima kasih ajar saya semayang duha, insya-Allah saya tak tinggal. Sibuk macam mana pun saya tak tinggal. Tuan-tuan bayangkan, kita bercakap, tapi bila saya berlakon, ramai orang kutuk ni Ustaz tak boleh pakai. Tuan-tuan, kita dah masuk bulan Rajab. Tak lama lah, bulan yang dinanti-nantikan. Habis Rajab ni Syaban, maka datanglah bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan. Ada juga yang cakap, rasa baru je puasa. Dah datang balik. Dia orang ni silap kira ke apa? Nampak tak? Tak suka betul dia dengan puasa. Sedangkan Ramadan adalah bulan yang dinantikan, penghulu segala bulan. Kenapa? Masya Allah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tuan-tuan tengok kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang diturunkan oleh Allah pada malam Al-Qadar, diturunkan padanya ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan pada satu malam. Namanya Malam Al-Qadar. Bila Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, kemuliaan malam itu melebihi daripada 1000 bulan. Quran punya pasal. Al-Quran punya pasal, malam tu dinaikkan darjatnya melebihi kemuliaan beribadat di dalamnya 1000 bulan. Lebih. Min alfi syah, lebih daripada 1000 bulan. Apa dia? Tuh, Al-Quran tu. Al-Quran itu diturunkan bila? Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi apa? Bulan Ramadan menjadi penghulu segala bulan. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penghulu segala rasul. Nabi Muhammad adalah makhluk yang teragung. Al-Quran itu diturunkan di mana? Diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Hari ini tuan-tuan, Makkah dan sampai kiamat Makkah itu dimuliakan. Tuan-tuan yang saya muliakan, hebatnya Al-Quran. Maka pada awal-awal nak sambut Ramadan ni, jom berdamping dengan Quran. Yang banyak orang nak sambut Ramadan duk berdamping dengan biskut raya. Apa aku nak jual cookies. Itu dulu yang dia nampak. Datang bulan Ramadan, pasal Ramadan mana yang aku nak make? Datang bulan Ramadan, aku nak buka puasa buffet dekat hotel mana? Datang bulan Ramadan, baju ni kalau buat baju raya tak cantik lah. Kena tempah baju lain, tak pun beli baju lain. Bila sebut saja bulan Ramadan, raya dia nak balik mana? Kedah ke Johor? Mak aku di Kedah, mak mertua di Johor. Mana aku nak balik ni? Yang kita banyak bercakap tentang Ramadan apa dia? Ialah nak sambut puasa, nak sambut makan, nak sambut iftar. Nak raya di mana, baju raya, benda itu yang bercakap tiap-tiap tahun. Jom tuan-tuan kita ubah. Tahun ini aku nak buat Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik. 30 malam, 30 tarawih. 30 malam, 30 qiyamul lail. Kenapa? Aku dah umur 60 tahun.
Aku tak pernah buat qiyamul lail sepanjang malam Ramadan. Aku nak buat tiap-tiap malam. Kenapa tiap-tiap malam? Sebab aku tidak mau terlepas Lailatul Qadar. Kalau aku sembahyang tiap-tiap malam, mesti aku jumpa Lailatul Qadar. Bukankah Nabi kata cari 10 malam yang terakhir yang ganjil? Tapi tak salah kalau kau sembahyang dari malam yang pertama, Lailatul Qadar, mudah-mudahan dapat pada engkau. Tuan-tuan, target aku tak pernah khatam Quran. Tahun ini aku nak khatam Al-Quran sepanjang Ramadan. Kalau boleh sekali, 2 kali, 3 kali pun tak apa. Dulu saya dah khatam Ustaz. 3 kali khatam Ustaz. Tapi makcik baca tak betul. Langgar hukum, tak ada ibtidak, tak ada waqaf, tak ada tajwid. Makcik main belasahnya. Kan Lili baca dengan baik. Aku tak pernah lagi khatam Quran dengan suami aku, dengan isteri aku. Mulai Ramadan tahun ini, 1 ayat suami baca, 1 ayat isteri baca, 1 ayat isteri baca, 1 ayat suami baca, sampai habis 30 juzuk. Aku nak khatam tadarus dengan isteri aku nak tadarus dengan suami aku. Target tu, Pak. Apa yang aku nak buat pada bulan Ramadan ni? Aku nak sedekah. Sebab banyak orang bersedekah pagi raya. Banyak orang sedekah 2 hari raya. Banyak orang sedekah pada hari raya. Ubah, aku nak sedekah pada bulan Ramadan. Sebab kalau aku bersedekah pada bulan Ramadan, sedekah itu sunat tetapi digandakan pahalanya seolah-olah melakukan amalan wajib. Kalau dulu aku sedekah pagi raya, bulan Ramadan ni aku nak sedekah tiap-tiap malam Ramadan. Tuan-tuan, masjid kita ni kena buat lah pendaftaran iftar. Bagus. Pendaftaran untuk jamuan berbuka puasa. Dah bagi nama dah. Malam pertama Haji Mat, malam kedua Haji Abidin, malam ketiga Haji Dolah, malam keempat hamba Allah. Buat dah. Bagus. Kenapa yang keempat hamba Allah? Sebab orang ni dia tak nak nanti kata riak Ustaz kalau tulis nama dia. Apa tu? Tu yang tulis hamba Allah tu dia tak nak riak. Masuk malam yang keempat dah pukul 7, 10 minit. Mana nasinya, mana kurmanya, mana lauknya nak buka puasa ni? Tanya pada tuan pengurus, tuan, mana dia jamuan iftar? Siapa yang giliran malam ni? Hamba Allah. Hamba Allah. Oh, hamba Allah. Siapa nak mengaku sekarang? Makanan tak ada. Tak salah letak nama. Bubuh lah nama Haji Mat ke Haji Rolah ke Haji Usop ke. Alim lah konon hamba Allah. Buat je tak ada makanan. Tak payah salah. Tak jadi riak buah nama. Okey. Kita dah bubuh nama. Dah penuh lah Ustaz. Apa yang penuh? Iftar. 30 malam. Setiap malam dah penuh. Tak dapatlah saya sedekah Ustaz. Bang, sahur masih ada bang. 30 pagi kosong. Masuk. Siapa yang nak datang sahur di masjid Ustaz? Masjid lah buat kempen. Datang semayang jam 4 pagi, qiyamul lail, sahur disediakan. Jemput datang ramai-ramai. Nasi biryani kambing. Tulis besar-besar tu. Sahur pagi besok, biryani kambing. Tulis yang hari kedua pula, sahur pagi besok, biryani unta. Penuh masjid ni tuan-tuan. 30 pagi masih kosong, sedekah. Ustaz, 30 pagi sahur pun dah penuh Ustaz. Macam mana saya nak sedekah? Tak dapatlah peluang saya nak sedekah. Bang, bagi nama pada jawatan kuasa masjid, bendahari masjid. Giliran bersedekah selepas tarawih. Malam yang pertama 10 orang. Hajah Aminah, Hajah Rogaya, Hajah Kalsum dengan Hajah Fatimah. Kemudian Haji Abidin, Haji Dolah, Haji Latif, Haji Abdul, Haji Rahman. Berbaris kat sini. Pegang RM1. RM50, RM1. Diminta pada kanak-kanak boleh beratur. Ambil seorang RM1. 10 orang, RM10 budak-budak dapat. Selesai masalah.
Setiap malam nama yang berbeza. Setiap malam nama orang yang sedekah berbeza. Hanya RM1 seorang. Dapat kepada budak-budak yang datang semayang tarawih. Agak-agak tuan-tuan, kanak-kanak kita semayang tarawih penuh sampai mana? Sampai ke jalan tuan-tuan. Kenapa yang saya suruh bagi pada bulan Ramadan? Sebab pahalanya dijadikan macam pahala wajib. Kalau bagi pada 1 Syawal, hari raya, pahalanya biasa. Yang berlipat kali ganda ialah diberinya pada bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, hanya seorang RM1. Satu malam RM50 seorang. Malam lain orang lain pula. Malam besok orang lain pula. Tuan-tuan, simple. Dan pesan pada budak-budak. Engkau orang dah dapat duit raya bulan Ramadan. Pagi raya jangan datang dalam rumah ya. Engkau orang dah dapat duit. Aman rumah kita pagi raya tuan-tuan. Tak ada siapa datang lah. Simple tuan-tuan. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Man amara bisadaqah. Bisikan yang baik ialah bisikan untuk mengajak orang bersedekah. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak bisiklah pada tuan-tuan. Tadi saya tak bisik sebab suara kuat. Sekarang saya nak bisik. Tuan-tuan, masjid kita ni membuka peluang untuk kita bersedekah daripada bulan Rejab, bulan Syaban sampai Ramadan untuk persiapan Ramadan. Kalau tuan-tuan sedekah, Nabi sebut orang yang bersedekah takkan miskin. Allah Ta'ala kata, siapa yang bersedekah akan digandakan sedekah dia. Nah, Allah kata, siapa yang bersedekah, Allah Ta'ala akan ganti balik. Ma anfaqtu min syai' fahuwa yukhlifu. Siapa yang bersedekah, aku ganti balik. Siapa yang bersedekah takkan miskin. Siapa yang bersedekah panjang umur. Siapa yang bersedekah dimakbulkan doanya. Jadi tuan-tuan, sempena bulan baik, hari yang baik, kita lancarkan kutipan tabung dana untuk perjalanan pengimaraan masjid sepanjang Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bisikan ini menjadikan bisikan kita yang mendapat pahala. Baik, yang kedua. Bisikan yang kedua yang mendapat pahala yang dikira baik oleh Allah Subhanahu wa taala au ma'ruf. Bisikan supaya mengajak berbuat baik. Sebab itu saya suka menggunakan perkataan slow talk. Saya gunakan perkataan bass. Menggunakan suara bass. Apa dia suara bass? Suara besar. Suara besar. Kalau dulu-dulu orang yang suara besar mahal. Iklan dah. What's sweeter? Das Auto. Suara bass. Kalau penyanyi suara bass Indonesia, SFND. Alangkah gembira hati. Suara bass. Suara bass mahal. Tuan-tuan, slow talk dan suara bass. Apa maksud? Bukan bila kita nak bagi nasihat, kita kena suara bass, bukan. Del, semayanglah Del. Bukan. Sakit tekak tak? Suara bass, slow talk maknanya kena rapat. Bisikan ini kena rapat. Mat, kamu langsung tak sedekah, Mat. Pergilah sedekah. Aku ni ada saja masalah, tak tahulah puncanya apa. Kau bayar zakat lah. Kita kalau tak bayar zakat memang salah. Aku ni ada je masalah anak, masalah penyakit lah. Cuba kau sedekah. Kau pergi ke masjid, kau sedekah, kau bagi orang masjid makan, kau bagi orang miskin makan, anak yatim makan. Mudah-mudahan selesai masalah kau. Itu nama dia bisikan. Dia kena jadi close.
Dia kena jadi rapat. Bila jadi rapat, suara dekat. Bila suara dekat, suara besar. Begitulah juga dengan ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik, dia kena jadi rapat. Kalau jauh, mana awak nak? Oi, bila nak sembahyang? Bergaduh orang. Sembahyang lah. Kubur kata datang, rumah kata pergi. Dia lestik kita tu. Cuba seletok dengan dia. Bagaimana nak seletok pada orang tadi? Kena kawan. Kena rapat. Bukan rapat sebab nak jadi jahat. Bukan rapat sebab nak buat maksiat. Bukan rapat dengan sebab sokong dia. Supaya boleh nasihat. Nabi Muhammad diletakkan tangan dia yang mulia atas bahu anak muda. Nabi Muhammad ambil budak-budak naik di atas unta dan Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad ambil budak-budak tadi naik unta pusing Madinah. Itu cara Nabi Muhammad bernajwa. Cakap. Kita sekarang dengan anak muda, ada kita letak tangan atas bahu dia. Ada kita salam dengan anak muda. Yang datang ke masjid pun kita tak salam, apatah lagi anak muda yang tak datang. Anak muda yang datang ke masjid pun kita pandang sinis. Ada karnival datang, tak ada karnival tak datang. Bayangkan tuan-tuan, macam mana budak-budak muda nak datang? Akhirnya masjid kita dipenuhi oleh orang veteran. Datang budak-budak berlari dalam masjid. Hei! Berlari dalam masjid. Hei! Garanya. Lama-lama budak-budak berlari di padang, berlari di futsal, berlari di shopping mall. Sebab berlari dalam masjid tak boleh. Bermain dalam masjid tak boleh. Yang tak boleh berlari orang tua. Sebab tu kalau nak mengajak orang menjadi baik, jadi rapat dengan dia. Tengok yang paling samsing, jadi rapat. Tengok pelajar di sekolah yang paling nakal, cikgu kena rapat dengan budak tu. Bukan ambil helmet belasah kepala budak tu. Bukan ambil rotan, ambil balon punggung budak tu. Bisik. Yang mana yang paling melawan, yang mana yang paling nakal? Husin. Ya cikgu. Cuba kamu sebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuba tinggi sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, bagus. Cuba sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, bagus lesin. Apa cadang cikgu kalau kamu dilantik sebagai bila di surau sekolah kita? Suara kamu sedap. Dalam banyak-banyak pelajar sekolah, kamu suara A. Tak nak cikgu, tak boleh cikgu. Saya tak boleh cikgu. Kamu boleh. Kamu bagus. Masa kamu azan tadi, bulu roma cikgu dah naik. Bayangkan kalau kamu guna mikrofon, satu sekolah bulu roma naik. Itulah nama dia najwa. Bisikkan. Pergi cakap. Yang ni dakwah yang mula-mula Nabi buat. Nama dia apa? Najwa. Bisikkan, pergi rapat, pergi duduk, bisik-bisik, cakap pelan-pelan. Jomlah Islam, marilah Islam, marilah Islam. Yang ni yang Allahu Akbar tuan-tuan. Kadang-kadang orang dah susah nak ke masjid. Bila datang ke masjid kena marah pula. Tidur pun salah. Tidur atas masjid pun salah. Ini bukan tempat tidur. Tidur balik. Kawan tu ada masalah. Dia ada masalah di rumah, datang masjid sembahyang, letih, semalam tak tidur, bergaduh dengan isteri. Isteri minta cerai, rumah tangga tak elok, muka pula lebam. Mana lagi nak pergi? Tak ke masjid. Rehat dekat tiang. Okay. Nak lepak luar. Masjid bukan tempat lepak. Habis tu nak lepak di mana?
Aku lepak di disko kau marah. Aku lepak gelap malam kau kata fasik. Aku datang lepak di masjid kau halau. Ni aku nak lepak di mana? Bisik. Pergi dekat dia. Dah 2 hari saya tengok saudara semayang di masjid. Tak pernah tengok saudara semayang tidur di masjid. Saudara ada masalah ke? Saudara musafir ke? Tak pernah nampak. Tak. Saya orang sini. Oh ya ke? Orang mana? Tu taman depan tu. Loh. Tak pernah datang masjid kan? Tak pernah. Ini kali pertama datang. Sebab aku saudara. Bergaduh dengan isteri. Saya pun dah tak tahu lah Tok Imam. Oh saya bukan imam. Minta maaf. Saya tak pernah datang masjid. Tak kenal Tok Imam. Tak apa. Saudara dah makan? Belum. Jom kita makan kedai tom yam depan tu. Tuan-tuan. Itu nama dia bisikkan. Tapi sekarang banyak. Bila tengok orang menyandar pula dekat masjid. Belum-belum menyandar dekat tiang. Dia menyandar pula dekat dengan tabung. Aku tengok dia tadi menyandar dekat tiang. Sekarang dah tabung. Dan tengok-tengok tabung tu kam jalan pula. Hidup kita penuh dengan prasangka. Ini masalah. Ubah kan. Jom jadi kawan yang berbisik. Sebab itu dakwah tuan-tuan bukan hanya bercakap dengan mikrofon macam ini. Ada dakwah menggunakan pendekatan berbisik. Lama dah. Siapa yang buat? Rasulullah buat. Rasulullah hantar delegasi. Rasulullah hantar wakil. Rasulullah hantar wakil baginda. Jumpa dengan raja. Jumpa dengan penguasa. Jumpa dengan pemimpin kabilah. Hantar surat. Bisik. Jom. Islam kamu selamat. Hari ini kita teruskan dengan dakwah. Turun ke padang. Ada orang yang nama dia jemaah tabligh. Orang tabligh dia turun ke rumah orang. Bisik depan rumah. InsyaAllah malam ni kita ada kuliah. Jemputlah tuan datang. Bagus. Yang tak bagus, tuan rumah. Ayah, orang dakwah datang. Lari ke pintu dapur. Punya takut dengan tabligh tuan. Tuan-tuan, kesan daripada berbisik untuk berbuat baik. Hebat. Saya baru ni, bukan baru lah, jumpa dengan seorang pelakon. Saya buat scene, saya buat satu drama, bukan drama, sitcom. Sitcom ni, saya jadi pelakon utama. Nama sitcom tu pun nama saya. Tak tahu tuan-tuan tengok ke tengok. Tidak. Sebab dia disiarkan pada hari Jumaat jam 3 petang. Waktu syuting, pukul 9 pagi syuting. Tak ada apa saya nak buat. Nak tunggu make up, nak tunggu set siap, lambat lagi. Call time pukul 8, pukul 9 belum tentu shoot. Jadi saya pun ambil air semayang duha dalam tempat semayang. Perbuatan saya semayang duha tu rupa-rupanya dilihat oleh pelakon ni. Dia tengok saya, dia main salam dengan saya. Ustaz semayang apa? Saya kata semayang duha. Semayang duha tu apa kan? Jadi tuan-tuan, syutingnya dalam sebulan. Setiap hari. Berapa belah episod lah. Saya cakap tentang kelebihan semayang, jangan tinggal semayang, kita kena semayang, kita jaga semayang, Allah bagi ni, Allah mudahkan ni. Lama-lama tuan-tuan, 2-3 hari lepas tu dia pula tanya saya, hari ni Ustaz tak buat duha lah, dia tanya saya pula. Ustaz tak sembahyang duha. Saya tengok tuan-tuan, dia mula pakai kepiah, dia mula ada tasbih, dia sembahyang. Dia pula tak tinggal duha, yang saya pula duduk berlakon, dia pula duduk Allahu Akbar.
Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Tapi tak ada faedah pun sebut. Dia kata, Ustaz, terima kasih ajar saya sembahyang duha. InsyaAllah saya tak tinggal. Sibuk macam mana pun saya tak tinggal. Tuan-tuan bayangkan, kita bercakap. Tapi bila saya berlakon, ramai orang cakap. Bila saya jadi pelakon filem, pelakon drama, ramai orang kutuk ni ustaz tak boleh pakai. Adakah penceramah di berlakon? Dengan sebab saya berlakon tu, saya jumpa dengan kru. Duduk sebelah dia, makan nasi lemak pagi-pagi, pakai seluar pendek. Saya tanya, memang kru ni memang kena pakai baju hitam ke? Seluar hitam ke? Saya tengok bila buat syuting dia, mesti kru production mesti pakai baju hitam, seluar hitam. Tak boleh pakai baju lain, kuning ke, merah ke, putih ke. Dia kata, Ustaz, warna hitam ni supaya tak kacau frame. Supaya tak interframe. Supaya dia tak ada pantul balik dalam. Oh, baru saya tahu. Memang kena pakai seluar pendek ke? Baru saya masuk yang kedua. Memang kru kena pakai seluar pendek ke? Dia kata, tak saja senang bergerak. Saya rasa kalau seluar panjang lagi senang bergerak. Kita masuk lautan, kita masuk dalam air pakai seluar panjang lagi selamat. Cubalah pakai seluar panjang. Cakap. Ada satu makeup artis perempuan. Okey. Saya kata, kak kerja apa? Makeup. Kak makeup lelaki ke makeup perempuan? Campur. Laki pun saya make up, perempuan pun saya make up. Memang make up artis kena pakai macam ni lah. Saya tengok dia merokok kat depan, belakang. Gila. Production. Saya pergi lah. Saya tak kutuk dia. Apa ni perempuan merokok ni apa tak. Saya pergi. Kak dah kahwin? Kak ada suami? Kak ada anak? Saya tanya, apa masalah kak yang perlu sampai merokok? Boleh kak beritahu saya? Kak stres ke? Tension ke? Nak tunjuk kata hero ke? Nak tunjuk kata kak jantan ke apa ke? Kak ketagih ke apa? Kalau kak ketagih, kak pergi minum. Kak pergi makan gula-gula, pergi hisap gula-gula tu hilang ketagih kak. Dia ada coklat tu, dia ada coklat ni, dia ada gula-gula ni, kak kunyah lah kak untuk hilang ketagihan. Tuan-tuan, kalau kita tak cakap, macam mana? Sebab tu bila saya berlakon filem, saya buat syarat. Saya kata kalau nak saya jadi berlakon filem, jadi hero, semua kru kena sembahyang. Berjemaah. Semua kru tutup aurat. Semua kru filem tak boleh pegang. Tak boleh sentuh. Dalam filem tak boleh peluk, tak boleh pegang, tak boleh apa. Kemudian mesti tutup aurat pelakon-pelakon. Setuju? Setuju, saya sign. Hari Khamis ni ada satu Datuk Seri, ada satu pengarah filem. Dia nak offer saya berlakon filem. Hari Khamis ni. Perbincangan. Tuan-tuan tahu dia bagi saya offer watak apa? Saya tanya, watak utama ke, cameo ke, tambahan? Dia kata, pelakon utama. Wah, menarik. Watak saya, watak ustaz bukan ustaz. Itu watak saya sebagai apa? Gangster. Oh, menarik. Sebab sebelum ni saya berlakon hanya jadi alung sekali. Saya kata, saya memang suka cabaran. Cabaran saya tak bawa watak ustaz, tak bawa watak penceramah. Saya suka bawa macam-macam watak. Supaya boleh mencabar saya punya lakonan saya. Apa watak saya? Ustaz buka spa. Songsang. Astaghfirullahalazim. Kenapa pakai kain tolak lah? Sudah santai. Boleh, saya cakap. Tapi peraturan saya tetap sama. Tak ada cantum-cantum lelaki perempuan, tak ada sentuh-sentuh. Buat. Boleh ustaz, kami setuju. Kita nak buat filem yang bila orang tengok tak berdosa. Kita nak buat filem yang bila berlakon tak haram.
Kita nak buat filem yang bila orang tengok timbul insaf. Baik. Hari Khamis ni insya-Allah saya jumpa. Kalau jadi tuan-tuan, inilah hero tua sekali. Yang ustaz tapi tak bawa watak ustaz. Apa watak ustaz akan buat? Saksikan di Pawagam, insya-Allah. Kalau saya tak bisik dengan dia orang, apa jadi? Sampai bila kita nak tengok anak bangsa kita buka tudung nak berlakon, anak bangsa seagama dengan kita peluk-peluk dalam filem? Sampai bila? Daripada zaman hitam putih sampai warna-warni. Ustaz-ustaz menjauhkan diri, pendakwa menjauhkan diri. Kemudian kita duduk bercakap, haram, haram, haram. Tolonglah bagi jalan yang halal. Tunjukkan mana dia jalan yang halal. Inilah yang disebut au ma'rufin. Bisik-bisik. Bos, bro, sampai bila you nak buat filem? Pegang sana, seksi sini, seksa sana. Apa faedah bro? Di hari kiamat kena soal. Buatlah satu filem. Kita tak kata filem dakwah, tapi filem yang betul-betul ikut syariat. Buatlah saya cakap. Supaya kita jadi elok. Bisik tuan-tuan sampai duduk minum kopi. 2-3 hari lepas jalan. Dia kata, ustaz, kita dah ada untuk orang buat. Kita dah ada sponsor dah. Cantik punya ustaz. Boleh? Mai saya tengok skrip. Saya tengok pula skrip. Betul tak betul? Antara benda yang saya cakap, bila keluar dalam panggung wayang, dalam televisyen, dalam Netflix, ada ayat Quran yang keluar di situ. Di bawah tu ada ayat Quran, di bawah tu ada hadis Nabi, supaya orang tengok, ni dia. Bila saya buat yang pertama, filem Zim-Zim ala Kazim tu, saya puas hati baru 80%. Tapi saya syukur, kita tak boleh nak ubah drastik. Tetapi bila habis satu panggung wayang di Ipoh, saya preview sekali, nyonya datang jumpa saya. Dengan suami dia orang datang tengok filem. Nyonya Cina, tuan-tuan, bukan Islam. Latok. Saya mau tanya, you sudah bagi forgive ha? Apa hadiah ke apa? Bukanlah, itu maaf lah, maaf. You sudah maafkan orang yang buat you ke? Ya. Apa pasal? Sebab Tuhan Allah suruh kita memaafkan orang. Tapi dia orang tu banyak jahat lah. You bikin you itu macam itu kata-kata punya. Tak apalah, itu sudah buatnya. Tapi Tuhan Allah suruh kita memaafkan orang. Oh, itu macam Islam suka memaafkan. Oh, itu macam. Okey, tak apa. Okey, thank you. Cina, tuan-tuan. Saya pergi buat pasport dekat pejabat immigration. Pegawai di India. Perempuan, duduk sengih. Apa hal pula makcik ni? Datuk, ya tak? Boleh ambil gambar ke? I peminat you. Mana, apa saya, bila masa you minat saya? Zim-Zim ala Kazim. Saya suka. 3 kali tengok. Baguslah you maafkan orang. Susah mau maafkan orang. Saya pun mau belajar macam mana mau memaafkan orang. Tuan-tuan, dia hanya perlu berbisik saja, tuan. Sebab tu dalam filem tu saya berbisik, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang menganiaya aku, Allah, ya Allah. Aku sakit, ya Allah, kan ampunkanlah mereka, ya Allah. Dah cukup. Filem yang akan datang ni tuan-tuan tengok. Tak ada lawak-lawak, tak ada nyanyi-nyanyi. Ceritanya serang. Ceritanya fighting. Ceritanya menangis. Bila nak keluar ustaz? Tak tahu. Tunggulah hantar ni. Yang ketiga. Au islahim bainan nas. Berbisik untuk mendamaikan dua saudara kamu yang bergaduh. Berbisik untuk mendamaikan orang yang berselisih. Tuan-tuan, kita ada lebih kurang 59 hari saja lagi untuk menyambut Ramadan. Maukah kita masuk Ramadan dalam keadaan tak bercakap dengan anak, tak bercakap dengan abang, tak bercakap dengan kakak, benci dengan ipar, tak bercakap satu-satu jemaah, satu masjid tak bercakap, satu saf tak bercakap, tapi puasa.
tapi sahur, tapi tadarus, tapi berbuka, tetapi tak bercakap. Nabi katakan 3 orang yang takkan masuk syurga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dayus. 2, dayus ni maknanya membiarkan isteri buat maksiat. Dayus maknanya ialah menyuruh isteri berbuat maksiat. Dayus maknanya ialah meredai perbuatan maksiat isteri. Itu namanya dayus. Kalau isteri minta cerai, suami tak nak bagi cerai, itu bukan dayus. Kena belajar betul-betul lah dayus tu menatang apa. Saya pergi ceramah dekat sekolah menengah. Habis saya nak balik ke kereta, anak-anak muda sekolah ni, Ustaz, tanya sikit boleh Ustaz? Ya, saya dayus ke Ustaz? Kenapa? Kawan-kawan saya kata, saya dayus. Kenapa? Kau dah kahwin ke? Belum. Habis tu dayus di mana? Sebab saya tak ada girlfriend. Kawan-kawan saya ada girlfriend, jadi saya tak ada. Dia kata saya dayus. Cakap kat kawan-kawan kau, bengong. Dah, salah. Dayus maknanya menyuruh isteri buat jahat. Anak-anak kita disuruhnya buat maksiat, itu dayus. 1. 2, mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak sampai mati minum arak, tak tobat, takkan masuk syurga. Wala yajidna rihaha, takkan cium bau syurga. 3, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ustaz, bukan saya yang salah, dia yang salah. Kenapa pula saya nak baik dengan dia? Dia yang punca segala-galanya Ustaz. Apa pasal saya nak baik dengan dia? Saya tak kira Ustaz, saya belasah Ustaz. Saya bergaduh pun bergaduh lah Ustaz. Bang, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, Zarul mar'a fa innahu la tufhamu hikmatuhu wa la yu'manu fitnahu. Nabi sebut dalam satu hadis, tinggalkanlah berbantah-bantah, kerana sesungguhnya berbantah itu tidak diketahui kebaikannya dan tidak diamankan daripada fitnah. Bang, siapa pun yang salah bang, hulurkan tangan. Siapa pun yang jadi punca, hulurkan tangan, sambung silaturahim. Kenapa saya perlu hulurkan tangan sambung silaturahim Ustaz? Kerana itu adalah sifat kesempurnaan iman. Apa dia sifat kesempurnaan iman? Nabi sebut dalam satu hadis, la yastakmilu abdun haqiqatal iman hatta yada'al mar'a wa in kana muhiqqan. Nabi sebut tanda-tanda orang yang ada sempurna iman. Adakah pakai kopiah macam saya, songkok macam saya, baju Melayu macam saya, pakai jubah macam saya, pakai ridak macam saya, balut serban macam saya, janggut panjang macam saya? No. Itu belum tanda kesempurnaan iman. Macam saya kau Ustaz, pakai tasbih di tangan Ustaz, tasbih di jari Ustaz, adakah iman macam saya? Belum hakikat iman. Nabi sebut la yastakmilu, tidaklah sempurna hamba haqiqatal iman, hakikat iman dia, sehinggalah dia meninggalkan berbantah-bantah, dia meninggalkan berkelahi, dia meninggalkan bertengkar, bertekak, dia tinggalkan. Walaupun pada hakikatnya dia tak salah, walaupun pada hakikatnya dia betul, kita betul, tapi kita tak nak bergaduh, maka itulah sempurna iman. Walaupun kopiah tak pakai, walaupun jubah tak pakai, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi orang yang betul hakikat iman? Jom, sempena bulan Rejab yang dah sampai, sempena dengan Ramadan yang nak sampai, tinggalkan berbantah-bantah.
Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menyambungkan kita tentang silaturahim, membukakan pintu-pintu sedekah dan mengajak orang menjadi baik dan kita juga menjadi baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, masjid kita mengalu-alukan bagi tuan-tuan yang ingin memberi sumbangan untuk Ramadan. Daripada iftar, daripada berbuka puasa, bersahur, bertarawih, more dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang memberikan pahala berterusan kepada kita, menjadikan kita diampunkan dosa dan dimurahkan rezeki dan dikabulkan hajat kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.